pasang kat meja saya ni. Tak nampak. Hello? Sir. Tu apa sir? Single, barang antik nih berkelas. Cantik, cantik, cantik. Sekali foto langsung jelas. Cekrek, asik, cekrek, asik, cekrek, asik. Dia sini saku kibas. Single, single dong bang. Single, senggol dikit langsung tewas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya ingin memperkenalkan pengenalan produk Smart Lumifol Organizer. Smart Lumifol Organizer merupakan salah satu produk inovasi yang direka khas untuk bantu kita menyusun barangan harian dengan lebih kemas dan teratur. Dalam kehidupan seharian, ramai antara kita berdepan dengan masalah ruang yang terhad, terutamanya di bilik belajar, bilik tidur atau ruang kerja. Keadaan yang berserarak bukan sahaja menyukarkan kita mencari barang, malah boleh mengganggu fokus dan produktiviti. Dengan menggunakan konsep gantung, Smart Lumifol Organizer membantu menjimatkan ruang tanpa memerlukan kawasan tambahan. Ia membolehkan kita meletakkan alat tulis dan barangan kecil dengan lebih sistematik. Selain itu, reka bentuknya yang praktikal dan moden juga menjadikan ruang kelihatan lebih kemas, tersusun dan menarik. Secara keseluruhannya, produk ini bukan sahaja memudahkan penyimpanan, tetapi juga membantu mewujudkan persekitaran yang lebih selesa dan efisien untuk belajar dan atau bekerja. Seterusnya, saya akan menerangkan latar belakang produk. Yang pertama, dalam kelas dan bilik, ramai pengguna sebenarnya menghadapi masalah ruang yang terhad serta kekurangan tempat penyimpanan yang tersusun. Sebagai contoh, meja pensyarah yang kecil menyebabkan barangan seperti kertas dan alat tulis sukar dicari sekaligus, menjadikan susunan bahan pengajaran kelihatan tidak kemas dan sukar diurus. Yang kedua, di bilik belajar pula ketiadaan ruang penyimpanan khas menyebabkan barangan mudah hilang atau berselerak. Selain itu, dinding juga tidak sesuai untuk ditampal dengan nota kerana boleh merosakkan permukaan dan meninggalkan kesan yang tidak cantik. Oleh itu, projek ini dihasilkan bagi mencipta satu produk yang lebih praktikal dan menjimatkan ruang. Produk ini direka untuk bantu pengguna menyimpan serta mengurus barangan dengan lebih teratur, kemas dan efisien, sekaligus mewujudkan persekitaran yang lebih selesa untuk belajar dan bekerja. Selamat sejahtera semua. Pernahkah anda melihat meja kerja terlalu padat sehingga fokus? Masalah utama yang kami kena pasti adalah lamakan barang di atas meja yang menyebabkan pengurusan bahan semasa mengajar menjadi sukar dan tidak tersusun. Selain itu, ruang yang terhad menyebabkan barang mudah terjatuh jika terlanggar. Malah penggunaan tampalan dinding sedia ada sering merosakkan permukaan yang tidak sesuai untuk jangka masa panjang. Tanpa tempat penyimpanan khas, barang juga lebih mudah hilang dan ruang menjadi tidak teratur. Oleh itu, projek kami hadir dengan 4 objektif. Yang pertama ialah memudahkan penyimpanan supaya barang lebih kemas dan mudah dicari. Kedua, menjimatkan ruang melalui konsep gantung atau reka bentuk padat yang sesuai untuk bilik yang kecil, meningkatkan produktiviti dengan mewujudkan persekitaran yang lebih fokus, dan sekali menghasilkan produk yang menarik dan praktikal dengan ciri all-in-one. Kesimpulannya adalah produk kami bukan sekadar penyimpanan barang, tetapi solusi untuk ruang kerja lebih efisien dan sistematik. Selamat sejahtera. Pelaksanaan projek Smart Lumifol Organizer bermula dengan peringkat idea, iaitu mengenal pasti masalah kekemasan ruang yang sering dihadapi oleh pelajar dan pensyarah. Seterusnya, kami menjalankan peringkat perancangan di mana kami menentukan konsep produk, fungsi utama serta bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk. Kami memasuki peringkat reka bentuk, iaitu menghasilkan lakaran produk yang bersesuaian dengan keperluan pengguna dan konsep gantung pada dinding. Selepas itu, kami membangunkan prototip, iaitu model awal produk bagi melihat bentuk sebenar dan memastikan setiap fungsi dapat dilaksanakan dengan baik. Seterusnya, proses pengujian dijalankan untuk menilai kekuatan, kestabilan dan keberkesanan produk dalam penggunaan sebenar. Akhir sekali, kami menghasilkan produk akhir setelah melakukan penambahbaikan berdasarkan hasil pengujian bagi memastikan produk lebih berkualiti dan memenuhi keperluan pengguna. Bagi penentuan harga Smart Lumifol Organizer, jumlah kos pengeluaran ialah RM100 di mesin. Kos ini merangkumi kos bahan mentah sebanyak RM77 di mesin bagi papan, hinge, whiteboard dan aksesori lain. Serta upah pekerja RM15 bagi proses pertukangan, pemasangan dan pengemasan. Selain itu, perbelanjaan langsung seperti bil utiliti dan pembungkusan sebanyak RM6, manakala perbelanjaan tak langsung seperti kos pengangkutan dan peralatan sebanyak RM8.
Dengan strategi markup 10% iaitu RM11.67, harga jual ditetapkan pada RM116.66. Harga ini berpatutan kerana dapat memberi keuntungan kepada peniaga dan masih mampu milik untuk pengguna. Selamat sejahtera. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang kenali Smart Lumifol Organizer, penyelesaian pintar untuk pelajar moden. Semua peralatan, alat tulis, nota dan maklumat penting kini boleh disusun dan disimpan dalam satu tempat yang sama dengan sistematik, kemas dan mudah dicapai. Dengan rekaan 2 pintu yang boleh ditutup selepas digunakan, ia kekal rapi dan boleh digantung di dinding, menjimatkan ruang sambil menjadikan bilik kuliah atau meja belajar lebih teratur dan produktif. Seterusnya, fungsi dan ciri utama Smart Lumifol Organizer. Ada 4. Yang pertama, boleh lipat dan gantung, buka, tutup dan gantung di dinding, jimat ruang dan jadikan meja atau bilik belajar sentiasa rapi dan sekelip mata. Yang kedua, kompartmen multifungsi, iaitu semua alat tulis, nota, dokumen, gambar tersusun dengan kemas dalam satu tempat. Yang ketiga adalah reka bentuk pintar dan estetik, iaitu cantik dipandang dan dalam masa sama meningkatkan produktiviti supaya pelajar lebih fokus. Yang keempat adalah mesra alam dan juga lestari, yang diperbuat daripada bahan boleh dikita semula dan tahan lama, menjadikan ini adalah pilihan yang bijak untuk masa depan yang lebih lestari. Smart Lumifol Organizer bukan sahaja memudahkan pengurusan barangan harian, malah menyokong matlamat pembangunan lestari dengan reka bentuk inovatif dan penggunaan bahan mesra alam. Ia selaras dengan SDG 9 untuk inovasi dan infrastruktur berkualiti serta SDG 12 bagi penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab.